Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan sedikit latihan fizikal yang perlu ada untuk bermain bola tampar. First thing first, yang pertama kita buat regangan pergelangan tangan. Okey, lepas tu regangan lengan bawah, forearm stretch. Okey, tangan kiri dan tangan kanan seperti biasa, buat selama 10 saat. Lepas tu latihan ketiga ialah regangan bahu, membantu meningkatkan flexibility sendi. Okey. Yang keempat, tricep stretch, regangan tricep. Okey. Sama juga buat pada tangan kiri dan tangan kanan. Jadi latihan fizikal ni sangat penting untuk mengurangkan risiko kecederaan ketika melakukan servis dan spike. Seterusnya saya melakukan treadmill jogging untuk aktiviti pemanasan badan. Baiklah, seterusnya latihan cable front raise dilakukan untuk menguatkan otot bahu hadapan. Jadi buat ulang selama 20 hingga 30 kali untuk mendapatkan result yang baik. Okey, baiklah, seterusnya latihan cable upright row membantu menguatkan otot bahu di bahagian atas belakang badan. Latihan ini juga dapat meningkatkan kestabilan badan dan juga melakukan pergerakan bola tampar semasa servis. Jadi ulang selama 20 hingga 30 kali, sama seperti latihan tadi. Okey, latihan yang terakhir dalam video ini ialah bicep curls, bertujuan untuk menguatkan otot lengan kita. Kekuatan lengan yang baik dapat membantukan menghasilkan pukulan yang lebih kuat dan terawal semasa servis. Okey, baiklah, apa yang saya dapat pelajari daripada latihan ini? Saya mempelajari kepentingan pemanasan badan, regangan dan latihan kekuatan otot dalam meningkatkan prestasi permainan bola tampar. Saya juga memahami kecergasan fizikal yang baik dapat membantu mengurangkan risiko kecederaan serta meningkatkan keberkesanan kemahiran servis saya. Okey, baiklah, kita bergerak pada pemilihan kemahiran servis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Iskandar bin Yusof, nombor matrik C24A1862. Saya nak buat latihan kursus untuk UKS 10302 bola tampar grup LB2. Okey, first kali kita kena ada bola. Lepas tu kita pegang bola. Kedua-dua belah tapak tangan. Selepas itu kita kena betulkan postur badan kita. Yang penting postur badan tu betul. Dan okey, bila kita dah pegang bola, jadi first thing first, kita kena tahu kita nak pukul bola tu arah tangan yang mana kita nak gunakan. Sama ada tangan kanan pukul tangan kiri, kalau biasa menulis tangan kanan, dan pegang menggunakan tangan kiri dan pukul tangan kanan. Okey. Servis ni adalah penting untuk pemain mendapatkan skor dan mengekalkan servisnya. Jadi bila setiap pemain melakukan servis, menghantar kepada pihak lawan, jadi pemain itu dapat skor dan dapat mengekalkan servisnya. Okey, kaedah teknik serve ni ataupun servis ni, dia ada dua bahagian. Bahagian yang pertama, bahagian servis bawah. Servis pada bawah, dan servis atas menggunakan servis pada pandangan atas lah. Okey, terlebih dahulu saya terangkan servis bawah dahulu. Okey. Servis bawah, kaki kena bengkokkan sedikit dalam kedudukan kuda-kuda. Jadi kita memegang bola dan kaki kena bengkokkan sikit dan ambil jarak dalam satu kaki, dan kita boleh memukul bola. Dan dalam video ni saya memegang menggunakan tangan kiri dan serve menggunakan tangan kanan. Okey. Mari kita pukul bola, mari saksikan. First kita pegang macam ini dan hayunkan tangan kanan dan pukul dia. Okey.
Okey, teknik yang kedua iaitu kita menggunakan servis atas. Jadi servis atas ni memerlukan sedikit latihan untuk orang yang tak biasa membuat servis atas, agak sukar untuk melakukannya kerana servis atas menggunakan tapak tangan dan servis bawah menggunakan penumbuk di kawasan sini. Jadi apabila kita membuat servis atas, kita menggunakan sebahagian tapak tangan. Sekarang kita lakukan servis atas. Okey, jadi dalam keadaan yang sama, kita memegang bola di tangan kiri dan tangan kanan memukul bola dan memukul bola ke atas. Okay. Jadi mari kita lakukan. First, kita kena buat macam ni dulu, menghayunkan bola. Okay. Biar bola tu bounce dan kita pukulkan. Jadi bila nak pukul tu kena ada daya tekanan daripada tangan, daripada belakang ke depan, daya pukul ke depan. Jadi macam ni. Okey. Okey. Itu adalah dua kaedah servis atas dan servis bawah yang saya tunjukkan sebentar tadi. Jadi servis atas ni ada sesetengah orang orang yang betul-betul profesional, jadi dia memegang bola dan menghayunkan ke atas macam ini dan berlari ke hadapan sambil menghayunkan bola ke atas dan memukulkannya melepasi net. Itu memerlukan latihan yang lebih untuk mahir dalam kemahiran itu. Jadi di sini saya tunjukkan sedikit basic teknik untuk mahir dalam teknik servis. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi dan terima kasih. Thank you.